Operation matematik ni biasalah tambah, tolak, bahagi. 4 tambah, tolak, bahagi, darab. Okey, ada 4 operation matematik yang asas. Okey Jadi tajuk hari ni kita nak belajar tentang operation. Apa kegunaan dia? Yang pertama, contoh. Okey, macam biasalah contoh je dulu kita buat. Contoh kita nak tahu total lot. Sekarang ni kita nak tahu total lot yang dah ada kat dalam MT5 kita terik. So simple je. Ni saya tunjuk contoh simple. Total lot mestilah ada apa? Total lot sama dengan, kalau kita nak tahu total tambah, maksudnya tambah, kita kena buat A campur B. Contoh macam tu. Lepas tu kena ada kat belakang titik macam itu. Okey Ini dinamakan sebagai operation penambahan secara asas lah. Kalau kita compile akan ada error lah. Sebabnya dekat sini kita tengok A dengan kat bawah ni kita nampak A dengan B tak declare. Memang tak declare pun lagi. Tak ada masalah. Okey. Jadi jadi kita declare sekejap. Double A sama dengan, contoh, jangan pening sangat. Contoh double B sama dengan, kita tak buat operation yang sebenarnya lagi, cuma kata nak tahu, kalau aku nak tambah, macam mana aku nak buat. Tambah macam ni. So kita dapatlah kalau nak tahu betul tak betul, kita buatlah print. Lepas tu paling malas lah. Tak perlu pun benda ni, just nak tunjuk je. Print ni tak perlu pun, bukan tak perlu, penting, tapi kita belajar kemudian. Kalau nak tahu betul tak betul, kita buat macam ni. Ini next, kita komen dulu, kita padam. So kalau kita nak buat penolakan, kita just tolak. Kalau kita nak buat darab, kali. Contoh korang nak tahu, sekarang ni layer ini total lot. Total lot So kita buat contoh yang lain. Double lot size Martin. Contoh sama dengan, so korang perlukan yang pertama operasi dia, korang nak kena tahu berapa bilangan trik kali dengan kali itu dia punya barang dia itu kali dengan lot size kita dah ada kat atas tadi rasanya kot. Lot size tak declare ke? Tutup lot size. So ini untuk operation kali. Kita ambil satu assignment, satu A kali dengan B. Kalau untuk bahagi, kita just letak macam ini. Ini adalah simbol untuk bahagi. So korang ada sekarang ni, korang kena tahu secara asasnya kita ada ini untuk tambah, ini untuk tolak, ini untuk darab, ini untuk bahagi. So korang nak buat dia punya persamaan matematik tu, nanti tahulah
nak buat macam mana kan, kalau nak tambah macam mana. Okay, kita boleh juga. Ini korang kena faham dari sudut matematik tau, macam mana cara kita mengira. Kita belajar dulu dekat SPM dulu kita belajar macam mana cara kita nak mengira. Ini paling penting sebenarnya. Dia bukan korang tahu tambah, tolak, bagi dia macam ni, tak. Kalau korang nak tambah dan darab, ini masalahnya. Korang kena tahu siapa dulu yang akan dibuat. Okey, kalau tambah dan darab ada sekali. Contoh saya buat A tambah bilangan 3 ini. So dia akan ikut susunan dia. Kalau ada tambah, kalau ada darab dengan bahagi, dia akan buat yang ni dulu. So inilah dulu yang akan dikira. Lepas tu barulah dikira ditambah dengan A. Tapi kalau darab dengan bahagi ni tak ada, mungkin tambah tolak. So simple je lah. Dua ini bawah ni, dua ini dulu, lepas tu ini kemudian. Okay. Ataupun cara yang lebih proper macam ni sebenarnya. Korang kena pakai kurungan, barulah korang akan nampak yang ini dulu dibuat, lepas tu baru ini. Kalau ada banyak lagi persamaan matematik, korang pandai-pandai lah nak buat macam mana. Dalam kurungan ni dulu bang, lepas tu barulah ke tempat lain. Boleh contoh campur A bahagi B. Okay, campur dengan itu contoh. Salah satu dia. Salah benda ni kau buatlah macam mana sekalipun, dia akan buat calculation yang tak betul. Kadang-kadang benda-benda ni yang paling penting sebenarnya. Kita nak tahu betul tak aku kira ni. So kita kena kira manual, kita kena buat kod, dan kita kena kira manual. Lepas tu kita kena print, yang tadi saya tunjuk tu kan, print. Dan kita kena bandingkan betul tak coding aku ni, kod aku ni dia kira sama tak dengan yang sepatutnya. Tapi kalau korang memang tak pandai matematik tu, tak boleh nak buat apalah. Pergilah belajar balik, saya tak boleh nak tolong. Okay, ini adalah operation. Satu lagi yang kita kena tahu, ini adalah A yang sama dengan maksudnya kita bagi tahu ini pam sama dengan berapa nilai dia, dan dia akan dihantar kepada yang depan. So ini log size tinggal sekarang sama dengan kita buatlah persamaan matematik dia. Ini contoh je lah. Korang nak buat kira-kira apa, tetap pulang. Okay, pertama. Yang kedua, itu adalah operation. Jangan tertukar dengan ini. Ada pula nanti tau, kita akan belajar ini. Sudah, apa benda lah benda-benda ni semua. Okay, tak apa, jangan risau. Kita teruskan dengan video seterusnya. Nanti kita akan belajar benda ni. Sekian, terima kasih. Operation.